Bayangkan dalam dunia yang makin panas, US dan China berebut kuasa, teknologi dan pengaruh. Tiba-tiba wujud sebuah negara kecil ni kat peta, tapi besar di hati dua kuasa besar ini. Selat Melaka, kita jaga. Semikonduktor, kita bekalkan. Critical mineral, kita proses. Islamic finance, kita jadi rujukan dunia. Pendek kata, dalam peta Asia, Malaysia ialah titik strategik yang tak boleh dielakkan oleh US mahupun China. Hari ini aku nak kongsikan 5 sebab US dan China sama-sama perlukan Malaysia. Nombor 5. Malaysia kuasai salah satu laluan paling penting dunia, The Straits of Malacca. Okay, first, jom cakap benda paling obvious tapi paling ramai terlepas pandang, The Straits of Malacca. Laluan ni nampak je sempit, tapi nilainya sama penting umpama arteri utama dalam tubuh manusia. Korang kena tahu 25% daripada perdagangan dunia lalu kat sini, iaitu lebih kurang 90,000 kapal setahun. Minyak, gas, semikonduktor, makanan, teknologi, semua lalu kat sini. Kalau laluan ni tutup 48 jam, harga barang boleh naik satu dunia. US perlukan laluan ini terbuka demi bekalan minyak ke Jepun dan Korea, iaitu untuk laluan kapal perang mereka dan kestabilan Indo-Pasifik. China lagi lah, 80% import minyak China lalu Malacca Straits. Sebab itu, Beijing gelar risiko ini sebagai The Malacca Dilemma. Ia umpama kalau Malaysia bersin sikit je, dua-dua negara ni boleh demam panas. Malaysia ni umpama macam owner highway lah. US dan China ni macam dua orang bergaduh nak guna highway tu, tapi masih kena bayar tol dekat kita. Nombor 4, Malaysia jadi pusat semikonduktor Asia. Ramai tak sedar, Malaysia especially Penang bukan calang-calang. Malaysia sumbang 5% ekspor semikonduktor dunia. Manufacturing sector menyumbang 381.9 bilion ringgit kepada GDP atau KDNK negara, iaitu 23% daripada seluruh KDNK negara. Kalau nak tahu kehebatan Penang ni, Penang sahaja tarik 12.5 bilion ringgit pelaburan dalam sektor pembuatan hanya pada separuh pertama tahun 2025. Dan Intel invest 7 bilion US dollar di Malaysia untuk chip packaging. US dan China yang tengah perang chip, Malaysia diam-diam senyum sambil collect investment. Korang kena tahu US perlukan Malaysia sebab mereka nak diversify dari China. Sejak trade war bermula, banyak syarikat Amerika dah tak boleh terlalu bergantung pada kilang di China. Sebab apa? Risiko terlalu tinggi dari perang tarif, sekatan teknologi sampai isu politik Taiwan. Dan Malaysia ni sebenarnya ada pekerja mahir dan continue untuk produce lagi ramai pekerja mahir. Dan data paling jelas kita boleh nampak import barangan dari China ke Amerika Syarikat jatuh lebih 35% dalam setahun. Pada suku kedua 2025, US hanya import 68.7 bilion US dollar dari China, turun hampir separuh berbanding 112 bilion US dollar suku sebelumnya. Ini bukti bahawa syarikat Amerika memang tengah alih keluar supply chain dari China. China perlukan Malaysia pula sebab Malaysia merupakan rakan pemprosesan kritikal bagi mineral seperti gallium dan germanium, iaitu bahan utama untuk AI, 5G, EV dan teknologi ketenteraan yang China tak nak lepaskan sepenuhnya kepada negara lain, terutama selepas Sekatan Barat menengkar. Ketiga, Malaysia kuasai critical minerals yang penting untuk AI, 5G, chip dan ketenteraan. Kalau dulu perang minyak, sekarang kita perang rare minerals. Sebab apa? AI, 5G, EV, missile guidance system, semua ni perlukan gallium dan germanium. Malaysia ni bukan negara yang ada mineral paling banyak, tapi kita ada kemampuan proses dan itu yang US perlukan. Contoh, US dan sekutunya nak friendshoring atau kata lainnya, letak kilang di negara yang tidak bermusuh untuk pastikan supply chain diorang lebih stabil. Dan Malaysia ni lah jadi hub proses gallium dan germanium diorang. China pula kawal 80% pasaran dunia dalam rare mineral. Jadi China ni sangat-sangat perlukan negara yang neutral dan tak bermusuh. Malaysia adalah tempat dengan apa yang diorang cari. So kita Malaysia dapatlah leverage geopolitik. US nak lari dari China, China pula nak kurangkan tekanan dari US. Kedua, Malaysia adalah juara dunia dalam Islamic finance dan halal industry. Ini ramai tak tahu, tapi sebenarnya Malaysia adalah pemain besar dalam dunia kewangan Islam.
Sebab apa? Malaysia kuasai 30% daripada aset perbankan Islam global, di mana total Islamic banking assets kita adalah 1.58 trilion ringgit setakat Julai 2025. Dan untuk pengetahuan, Malaysia mengetuai Pasaran Sukuk Global Islamic Financial Services Act 2013, iaitu undang-undang yang Malaysia bangunkan sendiri dan dianggap benchmark dunia. Banyak negara rujuk Malaysia bila nak bangunkan sistem kewangan Islam mereka. Kenapa US dan China nak peduli? Syarikat kewangan US perlukan Malaysia sebab kita jadi pintu masuk rasmi ke pasaran Muslim global bernilai trilion dolar. Sebab itu, firm besar macam Franklin Templeton pun lancarkan produk patuh syariah melalui Malaysia. Kita ni memang gateway yang mereka perlukan. Kenapa China perlukan Malaysia pula? China perlukan Malaysia sebab diorang nak tarik pelabur besar dari Timur Tengah. Masalahnya, China ni tak ada ekosistem halal yang dipercayai global. Malaysia ada JAKIM, standard halal paling ketat dan reputasi nombor 1 di dunia. Sebab itulah banyak syarikat China yang guna standard halal Malaysia untuk ekspor ke Timur Tengah. Malaysia ni umpama jambatan halal antara Barat dan Timur. Nombor 1, Malaysia kekal neutral. Itu yang buat kita bernilai kepada kedua-dua kuasa besar. Ini yang paling penting. Malaysia bukan anti-US, Malaysia bukan pro-China. US perlukan Malaysia sebab kita berada dalam FPDA, iaitu Pakatan Pertahanan dengan UK, Australia, New Zealand dan Singapura, yang memastikan keselamatan Asia Tenggara termasuk Selat Melaka, iaitu laluan penting untuk tentera laut US. Walaupun Amerika ni bukan ahli FPDA, mereka dah bekerjasama rapat dengan Malaysia sejak tahun 1984 melalui latihan bersama, perkongsian risikan dan operasi keselamatan maritim. China pula perlukan Malaysia sebab kita adalah rakan dagang terpenting selama 15 tahun berturut-turut, dengan nilai perdagangan mencecah 212 bilion US dollar. Bukan tu je, kita pun ada banyak projek besar China, dari ECRL hinggalah sampai Kuantan Industrial Park. So China pun bergantung dengan hubungan stabil dengan Malaysia. Kerjasama ketenteraan China dan kita pun dah berjalan sejak 1995, termasuklah latihan bersama dan lawatan kapal perang. Ringkasnya, Malaysia ialah rakan ekonomi yang strategik yang China tak boleh lepaskan. Bila dua-dua kuasa besar compete, Malaysia jadi lebih selamat dan lebih bernilai. Malaysia ni mungkin kecil, tapi pengaruh kita besar. Sama ada US atau China menang dalam rivalry geopolitik, kedudukan Malaysia tetap kukuh asalkan kita kekal bijak, neutral dan fokus kepada kepentingan negara. Itu sahaja video pada hari ini. Jom komen pendapat anda.